Ya, gajah lah. Nak pergi mana lu ekor gajah ni ha? Hujan-hujan ni sejuk-sejuk pagi-pagi ni. Ada pengiring ni ha. Dekat tepi-tepi ni. Lain tengah orang nak lalu ni. Cepat. Baguslah, juruhlah gajah ni. Ikut lain tak. Tak lebih pada lain putih tu. Baguslah ikut peraturan jalan raya. Gajah pun tahu. Dalam set-set di luar sana, tengok gajah ni. Ia mematuhi peraturan jalan raya. Tengok lain dia ha. Ia tak lebih pada lain putih. Ni. Untuk berjalan kaki ni. Gajah pun dia jalan tapak gajah dek tepi je. Dia tak lebih pun tu. Tengok ikut peraturan tengok tuan dia sudut tepi sebab kenderaan lain nak lalu. Tengok bagusnya jurus gajah ni hari ni. Gajah lah. Mana selu-selu gajah ni jalan ni. Sialah gajah ni. Anjur jalan ni. Gapo masalah dia? Gajah lah. Nak bawa ke apa tu? Tayar. Nak main tayar lah ha. Nak main selekah ke mana tu? Nak apa? Nak duduk atas tayar ni. Boleh gelek. Boleh main gitu je ha. Tak ya main tayar. Tak lepas tayar gitu ha. Nak main lagi. Sedap lepas tayar ha. Duk gulung dalam belala dia lah. Kak. Gajah lah. Besar malik gajah ni. Nak pergi mana tu? Nampak seekor je. Mana yang lain? Tengok yang gimana tu ha. Duk nunggu seekor ni ha. Hala ke mana bersedia dia tengok tu. Bila dia hujan-hujan ni ha. Tu nak ide kek apa gitu dah. Tak siap. Gonjai wakak. Mana kocok pohon tu? Stres ke? Ilek-ilek lah dulu. Nangis waktu umbeh pokok tu sudahlah baru tua tu ha. Tak pasal-pasal pokok tu bersalah. Tenten ni jiwa tu. Tenten aja. Jadi lah lu. Gajah lah. Macam nak gajah ni. Memang lah ni. Lah comelnya mu ni ha. Comel duk miai lecah habis tu tempat makan ni. Jangan jatuh tu. Buah lah mu. Hari mana pula tu? Hari mana? Tengok nak gajah ni ha. Yang mai sokong main ni ha. Tapi tak berangkat ibu dia. Mana ibu dia ni ha? Gosok. Gosok. Kata dah tak berangkat ibu dia. Mesti duduk dekat.